Tuan-tuan, kita raikan bersama Tuan Muhammad Azim Alif bin Muhammad Zuki dan Puan Siti Rosauda binti Syamsul. Together, they've earned 9 Founder Achiever Award points, qualifying for the Political Leadership Seminar 5 times with double tickets. They are also the first ever to break 30,000 direct frontliners, setting a historic milestone in public goal. Dan seterusnya dipersilakan Mr. Jerry untuk menyampaikan mock check Ruby FAA Achiever Bonus RM9,000. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermula pada usia 18 tahun, hari ini kami dah bantu hampir 80,000 orang yang menyimpan emas di bawah empayar kami. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu betapa mudahnya bisnes public goal ni. Saya dengan isteri ada persamaan tuan-tuan, yang mana kami mula membina bisnes public goal seawal usia kami 18 tahun. Dan alhamdulillah, banyak impian kami sudah tercapai asbab daripada platform yang Datuk Seri sediakan. Terima kasih Datuk Seri Louis Earl dan Datin. Tuan-tuan, kami mula membina bisnes public goal ni tak lain tak bukan hanya untuk membalas balik jasa baik ibu ayah saya, Tuan Muhammad Zuki, Tuan Zuki dan juga Rahimah Muhammad. Sama juga dengan isteri saya untuk membalas balik jasa baik parent kami, iaitu Tuan Haji Syamsul dan juga Puan Nora. Terima kasih banyak ibu ayah. Umi Abah banyak mendoakan kejayaan Azim dan Odah. Tuan-puan, banyak dah impian kami tercapai. Kami nak apa kami boleh dapat tuan-puan hari ini. Alhamdulillah asbab daripada bisnes public goal. Saya dah ada kereta idaman. Kami dah ada beberapa buah rumah property. Kami dah buat banyak perkara, bahkan kami boleh pergi overseas travel setiap bulan tuan-puan. Alhamdulillah asbab daripada bisnes public goal. Tapi tuan-puan, kami sedar yang mana semua yang kami dapat pada hari ini bukan asbab kami hebat, bukan asbab kami pandai, tak. Tapi Allah hadirkan kami dengan circle-circle yang baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada leader kami, Tuan Muda Azam Amiri, yang memperkenalkan saya dengan public goal. Terima kasih Tuan Muda Azam. Yang kedua, terima kasih kepada Mahaguru Tuan Syukur Hashim dan Puan Junaina Nordin. Terima kasih banyak. Yang seterusnya, mentor kami, terima kasih mentor, menerima 5G Associate, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan Puan Najidah Hussein. Seterusnya, saya tak akan lupa, terima kasih juga kepada Mr. Kenneth. Mr. Kenneth, terima kasih Mr. Kenneth yang banyak bagi nasihat, advice kepada kami. Dan tak lupa juga kepada seluruh tim 5G Associate dan G100 Network yang banyak mengajar kami tuan-tuan dari segi segenap kehidupan kami.